Pernah dengar tentang Enron Malaysia, sebuah syarikat penerbangan kargo gergasi yang tipu untung ratusan juta ringgit sampai hancur berkecai? Jom kita bedah siasat antara skandal korporat paling berani di Malaysia, kisah gelap Transmile Group Berhad. Awal tahun 2000-an, Transmile ni ibarat darling atau anak emas bursa Malaysia. Semua pelabur berebut nak beli saham dorang. Kenapa tak? Syarikat ni ada kontrak lumayan dengan Pos Malaysia dan disokong oleh tokoh-tokoh bilioner elit. Harga saham melambung tinggi cecah belasan ringgit seunit. Dari luar, syarikat ni nampak macam mesin cetak duit. Tapi pada tahun 2007, tembelang pecah. Bila auditor buat pemeriksaan khas, dorang terjumpa satu rahsia gelap. Rupa-rupanya, duit yang banyak tu wujud atas kertas je. Macam mana dorang buat kerja gila ni? Mereka guna taktik creative accounting. Transmile kantoi cipta invoice palsu untuk penerbangan kargo yang tak pernah wujud. Untuk tahun 2005 dan 2006 saja, dorang sengaja lapor untung palsu lebih 500 juta ringgit. Mereka buat duit dari udara kosong semata-mata nak pastikan harga saham terus naik. Bila skandal ni terbongkar, panik gila. Harga saham Transmile menjunam dari RM14 terus jadi beberapa sen je. Pelabur runcit menangis tak berlagu, rugi berbilion ringgit. Suruhanjaya Security SC masuk campur. Bekas CEO dorang, Gan Bun Aun dan beberapa eksekutif atas didakwa. Kes ni meleret bertahun-tahun, malah CEO tu pernah jadi buruan dan hilangkan diri sebelum akhirnya disabitkan kesalahan. Skandal Transmile ni bagi kita satu pengajaran mahal. Dalam dunia pelaburan, kalau penyata kewangan nampak too good to be true, mungkin ia memang satu penipuan. Korang rasa hukuman untuk jenayah kola putih kat Malaysia ni dah cukup keras ke? Komen kat bawah dan jangan lupa like dan follow untuk banyak lagi sisi gelap dunia korporat dan dapatkan buku Jangan Bayar Lebih untuk mengetahui teknik-teknik terkini pengurangan cukai.